Di rumah ni dalam lebih kurang past 20 years lah. Macam pihak Kezo sendiri, kita akan tengok kedudukan struktur dia. Dari segi strength dia macam mana. Contoh dekat atas ni kan dia punya ceiling tak ada. Bumbung dia dah koyak kan. Di sebelah sananya tadi tu ada yang dah siap dah siap dan ada orang duduk tapi tanpa ada kelulusan. So kalau dah ada segi air, dia orang dah sebenarnya dapat daripada bentuk yang temporary lah. Damage lah yang dilakukan oleh developer yang tidak qualified, yang tidak berkualiti, yang ada masalah, yang mana mereka diorang ni buat kerja tanpa ada proper plan, tanpa ada proper procedure. Di rumah ni dalam lebih kurang past 20 years lah. About 20 years. Rumah terbengkalai ni.